Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dan bagaimana belajar bahasa Arab? Jadi bahasa Arab ni kita tahu bahawa ia ni bahasa Al-Quran. Biasa orang kata ia bahasa syurga. Walaupun ada riwayat-riwayat yang menyatakan bahasa Arab itu bahasa syurga, namun tiada riwayat yang sahih yang menyatakan bahawa bahasa Arab ini bahasa syurga. Namun kita tidak boleh nafikan secara total bila bendanya tidak dinyatakan secara sahih sama ada dalam Quran ataupun dalam sunnah, tidak dinyatakan dengan jelas, maka kita tidak boleh menafikan ia. Kemungkinan itu ada. Jadi bahasa Arab ni bahasa syurga menurut sebahagian, bahasa Al-Quran, bahasa hadis, maka ianya adalah bahasa kepada rujukan Al-Islam. Dia juga adalah bahasa ibadat. Perlu sangat dia mengetahui apa yang dia lakukan itu dalam ibadat itu. Apakah yang dia nyatakan. Dan juga ia adalah bahasa bisnes. Dan sebagai motivasi penting ialah Al-Quran, surat. Suratnya iaitu dalam Al-Quran dalam bahasa Arab. Yang bawanya pun, menerangkannya pun dalam bahasa Arab. Kita tak faham. Rugi, kita kata rugi. Kerugian itu tidak terhingga bila kita tidak dapat akses kepada apa yang Allah nak beritahu kepada kita dan apa yang Nabi nak beritahu kepada kita. Dan bahasa Arab ni bukan hanya untuk ustaz. Dia sebenarnya hak semua muslim. Kenapa belajar bahasa Arab ni? Dalam surah Yusuf kita kata, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. La'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami telah menurunkannya sebagai Al-Quran dalam bahasa Arab. Lepas tu dia kata, Allah kata la'allakum ta'qilun, agar kamu memahami, agar kamu faham. Jadi macam mana? Dia bukan bahasa kita, macam mana nak faham? Ni menunjukkan bahawa ada kat situ isyarat menunjukkan pentingnya kita mengetahui bahasanya supaya kita dapat memahaminya dengan betul. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah, dia berkata, ni cerita tentang kenapa ia dalam bahasa Arab ni. Dia kata, وَذَلِكَ لِأَنَّ لُغَةَ الْعَرَبِ أَفْصَحُ اللُّغَاتِ. Kerana bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling fasih. وَأَبْيَنُهَا وَأَوْسَعُهَا. Dan ia adalah yang paling jelas dan yang paling luas. وَأَكْثَرُهَا تَأْدِيَةً لِلْمَعَانِ. Dan dia yang paling banyak dari segi mampu menyampaikan makna-makna. Makna-makna allati taqu bin nufus, yang mana ianya ada terbit daripada jiwa ataupun dia boleh memberi kesan kepada jiwa. Falihadha anzala ashrafal kutub. Oleh itu Allah menurunkan kitab yang termulia iaitu Al-Quran bi ashrafil lughat, dengan bahasa yang paling mulia, ala ashrafir rusul, ke atas rasul yang paling mulia, bisafarati ashrafil malaikah, dengan malaikat yang paling mulia iaitu Jibril alaihissalam. Wa kana dzalika fi ashrafi biqa'il ard, dan ini adalah di tempat yang paling mulia iaitu di Mekah. Wa ibtudi'a inzaluhu fi ashrafi shuhuris sanah, dan mulanya ianya turun, diturunkan oleh Allah SWT sebagai wahyu, mulanya ia turun di bulan yang paling mulia dalam setahun, wa huwa Ramadan, iaitu bulan Ramadan. Fakamula min kullil wujuh, maka ianya sempurna dalam segala aspek, semua sudut. Apa yang dinyatakan ini menunjukkan inilah lugah yang terbaik. Syekhul Islam Ibn Taymiyah dia menyebutkan tentang bahasa Arab ni, al-lisan al-arabi syiarul Islam wa ahli. Bahasa Arab itu adalah syiar kepada Islam, maknanya lambang kepada Islam dan ahlinya. Wal lughat min a'zami sya'airil umam, dan bahasa-bahasa ini adalah di antara lambang yang paling besar di antara umat-umat. Allati biha yatamayyazun, iaitu dengan itu maka mereka dikenali. Imam Syafi'i dia kata apa? Al-lisan alladhi ikhtarahu Allah azza wa jalla lisan al-Arab, lisan atau bahasa yang telah dipilih oleh Allah SWT ialah bahasa Arab. Fa'anzala bihi kitabahul aziz, maka dengannya Allah turunkan kitabnya yang agung itu. Wa ja'alahu lisan khatim al-anbiya'ihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia menjadikan bahasa ini juga sebagai bahasa Rasul yang terakhir iaitu Nabi Muhammad SAW atau Nabi yang terakhir. Walihada naqul, oleh itu kami kata, yang bagi likulli ahadin yaqdiru ala ta'allum al-arabi an yata'allamaha. Kata Imam Syafi'i, maka kita kata
memang patutlah bagi setiap orang yang mampu untuk belajar bahasa Arab agar dia belajar bahasa Arab. Itu menunjukkan bahawa pentingnya bahasa Arab dia untuk memahami wahyu dan untuk mengelakkan diri daripada kesesatan juga, sebab banyak kesilapan, banyak kesesatan adalah kerana tidak memahami bahasa dengan betul. Bahasa ketika itu, bahasa Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita dapat faham ikut salah, barulah kita tak jadi sesat. Dan dengan adanya bahasa Arab ni, kita dapat membina hubungan kita dengan Allah SWT. Kenapa? Sebab kita solat pun kita faham. Bila kita sebut itu, kita sebut dengan daripada hati, bukannya daripada lidah sahaja, yang mana tidak ada maksud padanya, tidak ada apa-apa nilai dari segi kalau ianya tidak daripada hati. Kalau tak ada kefahaman, maka bagaimana ianya akan keluar daripada hati? Dalam belajar bahasa Arab ni, satu benda yang penting. Kita kena tetapkan matlamat. Seperti mana Nabi SAW kata, innamal a'malu bin niyat. Hanyalah amalan-amalan itu dengan niat. An-niyat, kalau kita terjemah kepada niat, dia niat. Tapi niat ini dia luas sebenarnya. Dia boleh kita kata niat dari segi niat kita nak amal sekarang, ataupun niat apa menjadi matlamat kita di masa depan. Jadi sebenarnya apa yang kita nak belajar, apa yang kita nak, contohnya bahasa Arab ni, kita nak belajar untuk apa? Ada orang untuk bisnes saja. Ada orang untuk bekerja saja. Adakah mereka mendapat pahala? Masalah rugi di situ. Tak dapat pahala. Tapi kalau matlamat ni adalah untuk memahami Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah sumber kepada agama Al-Islam, nak tahu apa mesej yang diturunkan oleh Allah SWT pada kita, maka itu adalah satu matlamat yang mulia, maka ia akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masalahnya bila kita tak ada matlamat, matlamat hanya ataupun matlamat kita bukannya untuk sesuatu yang mulia, maka kita akan putus asa. Satu, putus asa di dunia, kedua, putus asa di akhirat. Di akhirat tak dapat pahala apa, di dunia kita akan putus asa, maknanya kita akan habis, kita punya motivasi itu hilang, habis. Jadi perlu kita tetapkan matlamat. Nak buat apa? Sebaik-baiknya adalah untuk memahami Al-Quran. Dengan ada matlamat mulia ni, ganjaran pahala pun dapat. Yang penting matlamat, dia akan bantu kita juga dalam apa? Dalam nak memilih kaedah belajar. Jadi itu maknanya kita kena ada lihat kepada matlamat kita, baru kita dapat pilih kaedah belajar yang sesuai. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Tidakkah mereka mentadabbur Al-Quran ni? Am ala qulubin aqfaluha, ataupun pada hati-hati ni semuanya terkunci, ada kunci-kunci ni semua. Hati-hati tu semua dah terkunci. Mana hati terkunci, dia tak terbuka kepada apa-apa pun. Jadi letaklah Al-Quran di situ, bacalah ke apa ke, tak terbuka hatinya untuk Al-Quran itu. Adakah begitu? Di sini Allah Subhanahu Wa Taala bertanyakan ni dengan adakah ini, maknanya sebenarnya tak terkunci. Tak terkunci. Sebenarnya boleh dibuka oleh kita sendiri. Kita nak dapat. Kalau tak nak, tak adalah. Tak adalah. Jadi kita kena nak dulu. Al-Qasd dulu kena ada. Niat tu kena ada. Matlamat tu kena ada. Okay. Syekhul Islam Ibn Taymiyah dia sebut, dia kata, inna nafsa lughatul arabiyyah minad din. Sesungguhnya bahasa Arab tu sendiri adalah daripada agama. Wa ma'rifatuha fardun wajib. Mengetahui bahasa tu fardu dan wajib. Lianna fahamal kitab wa sunnah fardu. Kerana memahami kitab dan sunnah itu adalah fardu, wajib. Wala yufhamu illa bil lughatil arabiyyah. Atau dia tidak akan boleh memahami kecuali dengan bahasa Arab. Maksudnya Quran dan sunnah tak boleh faham kecuali dengan bahasa Arab. Wa ma la yatimul wajibu illa bi fa wa wajib. Apa saja yang mana kalau satu kewajipan tu tak dapat sempurna dengan kecuali dengan ada benda ni, benda tu pun jadi wajib. Maksudnya yang wajib tak dapat sempurna kecuali ada benda ni, jadi benda ni pun akan jadi wajib juga. Jadi wajib juga. Jelas daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah nak menyatakan bahawa bahasa Arab ni wajib. Juga kata Ibn Taymiyah, kata wa mazal as-salafu yakrahuna taghyir sya'air al-arab hatta fil muamalat. Katanya
para salaf, ulama salaf, dia benci untuk mengubah syiar bahasa bangsa Arab ni. Wa huwa takallum bi ghairi al-arabiyyah illa li hajah, iaitu dia syiar yang dia tak suka, maknanya ulama lah, para salaf lah, dia tak suka untuk diubahkan ni, apa dia, iaitu bahasa Arab, kecuali li hajah, illa kalau ada keperluan saja. Kama nassa ala dhalika Malik wa Syafi'i wa Ahmad, seperti mana yang telah dinyatakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Bal qala Malik, malah Imam Malik kata, ini yang dikutkan oleh Imam Ibn Taymiyah, man takallama fi masjidina bighairi al-arabiyyah ukhrija minhu. Kata dia, siapa yang bercakap di dalam masjid kami ni dengan selain daripada bahasa Arab, keluarkan dia. Usir dia. Dan Imam Syafi'i juga kata, fa'ala kulli muslim ayata'allama min lisanil Arab ma balagha juhduhu, maka wajib kepada setiap muslim untuk belajar bahasa Arab sekadar mampunya, hatta yashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sehingga dia dapat menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah hamba dan juga rasulnya. Wa yatlu bihi kitab Allah, dan dia dapat baca kitab Allah. Wa yantiqu bidzikri fi ma afturida alaihi min at-takbir wa at-tasbih wa at-tashahhud wa ghairi dhalik. Dan juga dia dapat menyebutkan zikir-zikir yang wajib bagi dia dari segi takbir lah, tasbih lah, tasyahud. Maksudnya ini cerita dalam solat lah. Kemudiannya ada pula yang kita kata salah faham bahawa mengatakan bahawa bahasa Arab ni susah. Sebenarnya tak susah. Masalah dia adalah bila kita kata ia susah, maka ia menjadi satu penghalang kepada kita di dalam sini. Kita kata dia susah, maka ia susahlah. Ia akan jadi susah untuk kita. Yang kedua, ada orang kata, banyak kena hafal itu ni. Hafal tak hafal, bukannya semestinya kena menghafal macam kita menghafal Quran. Bahasa ni kita akan guna selalu. Jadi bila guna selalu, bila kita ataupun digunakan oleh yang lain, jadi benda tu akan menjadi biasa. Bila menjadi biasa, barulah dia akan menjadi, kita kata, aku faham, atau boleh agak apa maksudnya. Jadi penting dekat situ, jangan kita ada this mental block. Mental block jangan ada. Kita kena kata, saya senang. Dan hafal-hafal ni sebenarnya tidak semestinya. Tidak semestinya. Yang penting sekali adalah apa? Ialah kita kena ada strategi, campur dengan istiqamah, dan juga ada guru yang kita belajar. Tiga perkara ini kena ada. Strategi, iaitu macam mana kita nak belajar, macam mana kita nak menyusun diri kita ini untuk belajar bahasa itu. Kemudiannya istiqamah atas jalan yang kita dah pilih itu. Kalau ada kesilapan, ada benda yang tak berapa nak efektif sangat, kita cuba ubah. Dan kita akan kena ada guru yang mana dapat membetulkan apa yang kita silap kalau kita faham salah. Kaedah belajar bahasa Arab, kalau kaedah tradisional, ini kalau sekolah pondok, madrasah macam tu ya. Yang ini yang mana fokus utamanya adalah nahwu, belajar nahwu, saraf secara mendalam. Ini mereka gunakan kitab-kitab turath, kitab klasik seperti Al-Ajurumiyah, Al-Afiyah dan lain-lain lah. Tujuannya di antaranya adalah untuk kuatkan asas ilmu alat untuk pemahaman jangka panjang. Biasanya mengambil masa bertahun-tahun, sesuai bagi pelajar yang sepenuh masa. Satu lagi ialah kaedah lughah komunikasi. Yang ini fokus utamanya ada perbualan harian dan penguasaan bahasa lisan. Contoh terkenal iaitu kitab Madinah, Durus Al-Lughatul Arabiyyah li ghairi natiqina biha oleh Fa Abdul Rahim. Ini doktor daripada India. Jadi berfaedah untuk yang mahu ke negeri Arab dan komunikasi ke sana. Kemudian satu lagi kaedah terjemah interlinear, yang mana fokus utama untuk memahami setiap perkataan dalam ayat Quran. Setiap perkataan itu ada maksudnya. Jadi contohnya tafsir ini ialah Quran word by word, dan kemudian dia ada jadual grammar untuk rujuk saja. Jadi cara macam ni mudah dan cepat untuk melihat makna secara literal, namun dia tidak betul benar-benar memberikan kefahaman dari segi grammar, itu tak ada sangatlah. Dan yang jadi ialah orang jadi menghafal lah.
tanpa memahami secara keseluruhan. Dia lebih kepada kefahaman perkataan dan bukan kepada tafsir itu sendiri. Jadi sesuai untuk alat sokongan namanya, tetapi ia tidak seimbang untuk ia perlu diseimbangkan untuk memahami struktur ayat itu. Kaedah talaki dan praktikal. Yang ini fokus utama ialah belajar secara langsung dengan guru dengan suasana interaktif. Latihan, membina ayat, menjawab soalan, menterjemah secara langsung. Semua ada kat sini lah. Yang mana kelebihannya ialah guru dapat semak sebutan kita, binaan ayat kita, kefahaman kita dia boleh semak dan membina keyakinan dalam membaca, memahami dan menggunakan bahasa, yang mana ini menggabungkan teori dan praktikal secara efektif. Ini cara baguslah. Dan satu lagi iaitu kaedah formula untuk belajar bahasa Arab Al-Quran itu. Fokus dia adalah ayat-ayat Al-Quran. Dia sebab bahasa Arab Al-Quran. Jadi dengan guna formula ni dia ada kat situ menggunakan ayat Al-Quran, dia akan gunakan ayat Al-Quran itu untuk ingatkan formula. Jadi daripada formula itu kita dapat tahulah dari segi grammar ni apa. Jadi kita akan belajarlah subjek, predicate, fa'il, maf'ul, maf'ul bihi dan semua tu. Kita akan belajar juga tu. Dan pentingnya ia sesuai untuk semua dewasa dan orang yang cepat membina kefahaman dan bukan sekadar hafalan. Jadi keistimewaan buku ni yang lebih kurang buku ni untuk macam ini. Iaitu kaedahnya mudah dan teratur, belajar kosakata dan juga tata bahasa terus daripada Al-Quran. Jadi kita akan ada ayat-ayat Al-Quran di situ. Disertakan contoh ayat yang banyak dan sesuai untuk pemula dan juga lanjutan. Dan lebih bagus sekali, yang penting sekali lah ialah boleh mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Itulah kita di antara matlamat yang patut, yang mulia lah, matlamat mulia yang dianjurkan ataupun diperintah oleh Allah SWT. Sedikit tentang penyusun ni ialah Ustaz Muhammad Abu Nibras. Abu Nibras tu dia panggil, dia punya kunyah lah. Sebenarnya ada masa di Jordan tu bersama dengan dia dulu. Jadi dia daripada aliran pondok lah. Dia dalam bukunya dia ada nyatakan bahawa dia belajar ini daripada bapa dia juga. Jadi bila saya sampai Jordan ni, kita masuk di Markazul Lughat, Language Center. Jadi kita akan buat test untuk bahasa Arab. Kita tengok apa level. Jadi bila dah buat test tu, tengok semua dah terbagi-bagi kepada kelas-kelas di bawah. Di antara kelas yang tinggi ialah Mustawa Rabi'. Mustawa Rabi' iaitu anak dalam kelas tu adalah 2-3 orang lagi, beberapa orang lagi yang belajar sekolah agama. Kemudiannya dengan ustaz. Jadi dia pun ada di situ. Namun memang Abu Nibras ni nampak lebih tinggilah bahasanya. Maksudnya dia faham tu lebih bagus. Cakap pun bagus lagi kat situ. Kemudiannya setelah dia lihat mustawa Rabi' tu dah macam besar, dia nak asingkan yang kira yang paling top lah, top student sekali tu, dia letak pada mustawa al-khamis, mustawa kelima. Mustawa kelima tu Abu Nibras masuk. Saya tinggal mustawa keempat. Asalnya sama, tapi dia dah naik satu kelas. Jadi itulah dia, maknanya ustaz ni memang dia mahir dalam bahasa Arab ni. Jadi dialah yang telah menyusun kitab ni, kaedah-kaedah dan mungkin daripada bapa ni juga, dan dia telah perbaiki dan mungkin tambah baik lagi. Dan ustaz ni dah kenal dari sebab dia dulu bersama kami dalam tahfiz juga, Akademi Darul Tauhid. Jadi memang dia seorang yang Masya Allah lah, dari segi ilmunya dan dari segi penguasaan bahasa Arab itu. Tepatlah kitab ini, dia baru je perkenalkan kepada Ana itu. Ana belum dapat lagi daripada dia kitab itu sendiri, tapi dah dapat yang pembayang dia. Ana dah share pembayang itu dalam dalam kita punya iklan gitu. Baik, satu lagi iaitu macam mana nak belajar bahasa Arab. Jadi yang ini secara sikit-sikit lah kita cerita, iaitu satu penting tetapkan matlamat kita dah nyatakan, iaitu kalau macam kita ni insyaAllah kita nak tetapkan fahami Al-Quran. Kemudian kita kena pilih kaedah sesuai. Antara kaedah-kaedah kita sebut tadi ataupun mungkin kaedah lain. Jadi kalau di sini anda syorkan kita guna kaedah Fabak. Fabak ini itu yang inilah, itu formula asas bahasa Arab Al-Quran. Formula asas bahasa Arab Al-Quran. Jadi itu maksudnya Fabak. Jadi guna formula. Jadi kemudian dari segi nak belajar ni kena
tak boleh tak dapat tidak, kena ada istiqamah, gunakan masa, tetapkan masa. Kalau katakan 15 minit, 20 minit setiap hari, kena ada. Kemudiannya kena hadirilah kuliah kuliah ke apa, nak belajar kaedah yang kita pilih itu, ya. Dan Ana nak cerita sedikit lah tentang pengalaman masa mula-mula dulu. Anda nak belajar dulu, di antara Anda belajar tu di UK pun ada, di Malaysia pun ada. Jadi dengan cara begitu, Anda dapat kebolehan untuk berbahasa Arab itu sedikit sebanyak, sehingga kan lepas tu Ana pergi ke Jordan tu, Ana belajar dulu dekat negeri UK, pergi ke Jordan, pergi belajar di apa tu, di Markazul Lughat tu, masuk mustawa 4 terus. Masuk mustawa 4 terus. Menunjukkan bahawa boleh cara begitu. Jadi ini nak kata kesusah payahannya bila nak belajar bahasa Arab. Bila tak ada kaedah yang betul, sesuai, keadaan pun tak sesuai juga, sebab kita belajar engineering, kita bukan belajar agama. Jadi boleh sebenarnya. Jadi kesimpulannya kepada persoalan tadi, susah ke belajar bahasa Arab? Tak susah. Boleh saja. Cuma dia kena biasakan. Dan kata Nabi SAW, ahabul amali ila Allah madama wa in qalla, iaitu amalan yang paling cinta ila Allah SWT adalah yang berterusan walaupun sikit. Jadi tetapkan masa untuk belajar tu, dan teruskan setiap hari. Jadi itulah harapnya menjadi satu galakan kepada kita, sebagai satu motivasi kepada kita untuk belajar bahasa Arab ni. Jadi Ana harapnya lah insya-Allah dengan taufik daripada Allah SWT dapat kita mulakan kelas dengan menggunakan kitab Fabak ini pada bulan depan insya-Allah. Ana akan nyatakan harinya, tapi rasanya hari Rabu lah kot. Hari Rabu, sebab ikut hari ni hari Rabu, kita akan buatkan hari Rabu juga. InsyaAllah dalam semula mungkin sekali seminggu, dan kita tengok macam mana lah.